sebab itu saya rasa nama Rewang Zapin ni memang tepat lah. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tetamu jemputan dalam program Rewang Zapin yang tidak lama lagi. Okey, so kita berbual bermacam-macam generasi yang akan orang kata terlibat dalam program Rewang Zapin ni. Kita perkenalkan siapakah tetamu jemputan kita yang cantik, molek, manis orang kata kan. So dia seorang guru dan saya tak nak cakap lebih-lebih. Kita perkenalkan tetamu jemputan kita. Sila perkenalkan nama, umur kalau tak ni umur. Okey, daripada mana, sebagai apa? Terima kasih kepada pengacara majlis kita, penganjur kita juga yang sudi menjemput saya lah. Okey, nama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Arziana binti Mak Sakit. Lebih dikenali sebagai Cikgu Nana ataupun Nana. Saya adalah cikgu daripada Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, mengajar seni tari semestinya. Kerana tu saya berada di sinilah. Jadi apa lagi awak perlu tahu pasal saya? Okey. Nak tambah lagi sikit. Kenapa saya berada di sini? Kerana saya juga bekas penari Yayasan Persan Johor. Dengan itulah betapa dekatnya saya dengan Zapin. Macam tu. Relevan saya dalam program ni. Sangat relevan. So sebenarnya background Cikgu Nana ni memang background asal usulnya memang dia jumpa-jumpa pun Zapin. So sehinggalah ke hari ni dia menjadi seorang pendidik di Sekolah Seni Kuala Lumpur. Baik, cikgu, saya nak tanya cikgu. Dalam program yang saya anjurkan ni, Jabatan Kebudayaan Kesenian Pelancongan dan Sukan ni menganjurkan satu program Rewang Zapin. So kita nak tanya pandangan cikgu lah. Dalam program saya ni, penglibatannya bermula umur daripada 10 tahun. Dan ada juga penglibatan daripada cikgu juga. Daripada ada remaja, ada ni, ada semualah. Alpha, Gen Z, so saya nak tanya pandangan cikgu berkenaan dengan program ni. Adakah program ni dapat orang kata mencapai matlamat ataupun generasi yang kita nak pertontonkan kepada orang umum ni sampai dan mereka ni dapat tahu berkenaan dengan Rewang Zapin tu sendiri? Kita tengok platform Rewang Zapin ni sendiri. Platform Rewang Zapin ni sendiri sebenarnya adalah satu platform yang sangat bagus untuk penyebaran kepada masyarakat yang merangkumi pelbagai umur daripada Gen Alpha, Gen Z, Gen Millennial macam kita. Jadi untuk Gen Millennial macam kita ni, saya panggil sebagai penyimpan ilmu, pengasas Zapin, kita panggil penyimpan ilmu. Bila adanya platform yang sebegini, maka semua masyarakat daripada semua peringkat umur datang. Jadi penyebaran ilmu itu berlaku dalam platform ini. Maka platform Rewang Zapin ni sangat bagus dan ia memang mencapai objektif untuk penyebaran dia. Kerana semua peringkat umur terlibat. Macam saya membawa anak-anak murid saya. Umur anak-anak murid saya sekarang ni dalam lingkungan 13 hingga 16 tahun. Jadi mereka dapat ilmu daripada program tersebut. Di mana Malaysia, Indonesia dan Singapura terlibat. Secara tak langsungnya mereka dapat menerima dan melihat Zapin daripada Singapura dan Indonesia. Betapa pentingnya anak-anak ini belajar kerana mereka inilah penyebaran kita selepas ini. So diorang ni kira macam penerus ataupun diorang ni adalah sebagai satu platform untuk menyebarkan budaya. Betul, apa yang mereka belajar. Betul. Okay. Sebelum mereka masuk pun mereka dah kenal dah Zapin. Bermakna Zapin ni sebenarnya telah ada di dalam hati mereka ni. Sebab itu mereka datang ke sekolah untuk mempelajari dengan lebih dalam. Dengan platform ini, maka lagilah mendalam ilmu yang mereka akan dapat tentang sejarahnya, sosio budaya, busanahnya daripada negara lain. Macam tu. Okey. Saya nak tanya juga pada cikgu. Anak-anak ni ada tak dalam buku yang dah disilibuskan
dalam sistem pembelajaran diorang, ada tak silibus berkenaan dengan budaya ataupun seni Zapin tu sendiri? Okey, baik. Untuk silibus Sekolah Seni Malaysia, saya panggil Sekolah Seni Malaysia sebab dalam Malaysia cuma ada 5 buah. Jadi dalam buku teks Sekolah Seni Malaysia ni, kita mempelajari Zapin Malaysia. Kita ambil Zapin Malaysia sebagai silibus kepada murid. Tapi Zapin Malaysia tu adalah satu sejarah ataupun langkah awal untuk mereka belajar. Kemudian baru mereka menyelami sejarahnya, daripada mana sejarah Zapin itu datang. Jadi mereka belajar Zapin Malaysia, kemudian cikgu-cikgu lain, effort daripada sekolah-sekolah lain menurut cikgu-cikgu masing-masing, mereka akan menyebar Zapin mengikut negeri masing-masing. Maksudnya Zapin Malaysia ni adalah salah satu titik permulaan untuk mereka ni mengenali Zapin tu sendiri. Ya, betul. Sekolah Seni Malaysia memperkenalkan Zapin Malaysia. Kemudian barulah mengikut kepada guru-guru sekolah masing-masing untuk menyebarkan Zapin apa. Contohnya macam Sekolah Seni Sarawak. Maka anak-anak murid di sana mereka akan lebih belajar Zapin Sarawak yang berkaitan dengan masyarakat setempat mereka. Sama juga macam di Johor, mereka akan belajar lebih kepada Zapin-Zapin Johor. Ianya mengikut berdasarkan daripada sosio budaya setempat, masyarakat mereka setempat yang mereka diamilah. Macam tu. So kita nak tanya soalan yang terakhir lah dekat cikgu ni. Alhamdulillah, terakhir juga. Apa pandangan ataupun pendapat cikgu lah berkenaan dengan program Rewan Zapin ni yang dianjurkan oleh KL Cats, iaitu Jabatan Kebudayaan Kesenian Pelancongan dan Sukan Dewan Badai Kuala Lumpur. Adakah program ni mendapat sambutan dengan baik ataupun di sebaliknya? Mengambil kesempatan ini, saya ingin mengucapkan dan berkatalah yang terima kasih kerana menganjurkan persembahan dan program seperti ini, kerana program seperti inilah kita dapat menyalurkan identiti dan nilai Zapin itu kepada masyarakat umum. Dan masyarakat umum tu adalah daripada golongan kecil hingga ke dewasa, daripada Malaysia, Indonesia, Singapura. Dan Zapin ini dapat diteruskan, dapat dipupuk dan dijaga oleh semua lapisan masyarakat. Dan yang paling penting sekali, anak-anak murid yang berada di sekolah ataupun murid-murid lain yang datang kepada persembahan ini dapat rasa berbangga yang mereka perlu jaga estetika, sejarah, nilai Zapin itu sendiri. Mereka perlu rasa bangga yang Malaysia, Melayu mempunyai seni tari yang perlu dijaga dan diwarisi dan perlu disebarluaskan. Maka platform ini, penganjuran ini, saya percaya akan memberi impak dan implikasinya kepada semua masyarakat, bahawa Zapin akan terus berkembang maju, berkembang pesat dan dipraktiskan oleh semua masyarakat umum. InsyaAllah. Itu dia serba sedikit daripada tetamu jemputan kita. So, okey, terima kasih banyak-banyak. So, kita harap semua dapat datang ke mana? Rewang Zapin pada 27 Jun 2026 di Panggung Anniversary. Jam berapa? Jam 8.30 malam. Ya, itu dia. So, kita jemput semua datang beramai-ramai untuk menyaksikan Rewang Zapin. KL Cats terbaik.